Steve Jobs yang buat dia kaya sebenarnya adalah bukan Apple. Dia kaya sebab dia jual cerita ikan. Kalau you guys ingat masa kita budak-budak dulu, cerita Finding Nemo, cerita Toy Story tu sebenarnya adalah daripada company Steve Jobs. Yang saya find out rupanya kenapa buat dia power buat cerita padahal dia bukan seorang yang boleh buat movie pun. Pixar, company yang Steve Jobs kendalikan tu, tiap-tiap minggu diorang akan meeting dengan director yang power dan diorang akan play movie. So apa jadi? Diorang akan bahan movie tu satu petang. Kenapa buat watak macam ni? Kenapa mak dia curi telur ikan ni? Kenapa Toy Story terbang macam ni? So diorang akan bahan siang malam. So rupanya benda tu lah yang buat company Pixar tu dikonsider sebagai yang terbaik di dunia lah. Diorang ada movie buat keluar, tak silap saya 40, hampir 40 movie tu semuanya box office, buat at least 1 bilion. So personally daripada saya lah, yang ni yang paling mahal sekali lah. Sebab apa yang leceh sekali, bila kita buat konten ni, kalau kita tunjuk dekat kawan-kawan kita pun tak kerti juga buat konten. Dua, kawan-kawan kita ni nak jaga hati kita. Dan yang ketiga, jaga hati kita, dia tak buat konten kita improve. Kita kena tahu apa yang kita silap, lepas tu baru kita boleh improve. Dan dekat sini lah benda ni shine lah. You guys bayar tempat ni untuk kami tak jaga hati you dan kami kata apa yang perlu diperkatakan lah.